Gigi saya tak ada. Saya tak ada gigi tau. Okey, cerita dia macam ni lah. Satu hari, satu malam tu saya tak boleh tidur. And then dada sangat sakit. Saya ingat kena angin apa semua. Lepas tu saya decide pergi hospital lah. Sebab 2 jam saya struggle nak tidur, tak boleh. Saya pergi hospital, pergi klinik dah buat ECG apa semua. Dia tulis satu surat, dia kata cik kena pergi hospital. Hospital, saya pergi di hospital jantung, pusat jantung. Di situ saya terus dibawa ke zon merah. Darah diambil, ECG buat lagi apa semua. Saya punya bacaan darah sangat tinggi, 1200. Normal 200 tau. Saya baru tahu, wow. Dan saya sangat bertuah, kata doktor di situ, sebab saya tidak tombang. Kalau saya jatuh tu, Allahualam lah apa jadi pada saya. So saya di hospital, gedebak-gedebu apa semua dekat 1 bulan 6 hari. Dan masa tu saya dah buat terus emergency angiogram. Saya boleh tunjuk kat sini lah. Tangan saya dah dimasuk, kamera masuk. Sekarang ada 3 blok. 2 kanan, 1 kiri. 100%, 90%. Dan dah setu jugalah doktor tu cakap, you kena do bypass. Apa itu bypass? Balik duduk kat katil, Google. Oh, bypass kena bedah, kena belah. Dan sangat takut. Lepas tu sebenarnya doktor minta saya balik. Saya bagi boleh saya balik lah. Untuk ubat kat luar apa semua. Doktor tak bagi saya balik sebab dia kata kat badan saya ni ada timer bomb. Yang anytime boleh burst. Saya reda lah duduk kat situ. Hari-hari ambil darah, pergi eco scan, pergi itu, pergi ini. Saya dah lalu ujian tu untuk saya dipindahkan ke ward untuk bypass. Masa tu saya doa. Dan alhamdulillah saya dikeluarkan. Tapi masa saya di hospital tu, saya punya Telegram, apa lagi, TikTok, WhatsApp, cuma cakap pasal Bifil. Apa itu Bifil? Macam mana saya nak beli Bifil? Saya kat dalam ni, adakah orang nak tolong belikan? Tak ada. Sebab tak tahu macam mana nak beli. So saya ada kenal kawan, nama dia Taufik. Saya tak tahu Bifil tu dia jual. Yang saya tahu dia jual seluar. So saya, Bifil ni BE. Saya terus datang sini cari dia. Terus beli 3. Yang 900 tu saya makan. Dia kata makan 1 hari 2 kali. Pagi, malam, pagi, malam. 7 hari saya makan 14 secik. Sangat berubah. Tapi mula-mula tu saya rasa marah juga. Betul ke Taufik ni? Sebab badan saya keluar merah tau. Merah. Lepas saya makan pagi tu, dada saya sakit. Tapi bukan sakit jantung tu. Dia macam tak sedap lah. Tapi dalam masa yang sangat sekejap. Tapi yang paling best, sebulan tu saya tak buat kerja di hospital, saya tak boleh tidur dengan lena. Lepas saya ambil Bifil 7 hari tu, Allahu Akbar, tidur saya macam ni. Lena betul. Seronok dan bangun, tak ada rasa malas tau. Sebelum ni rasa susahnya nak bangun. Ni terus boleh bangun. So sekarang saya makan Bifil lagi. Tapi bila saya balik kampung baru-baru ni, saya bercerita dengan, bukan bercerita lah, orang datang tengok saya kan, dia baru keluar hospital. Pasal macam tak sakit. Apa kau buat? Saya makan Bifil. Bifil ni macam mana? Macam ni. Berapa harga dia aku nak beli? Macam ni ke Taufik nak jual? Sangat mudah dan terus saya datang hari ni lah. Sebenarnya saya boleh kongsi dengan orang lain. Sebab 3 bulan lagi saya akan pergi jumpa pakar. Doakan keputusan saya lebih baik. Akan baik. InsyaAllah. Okey.